Kenapa magnesium ni bagus untuk jantung? Apa kena-mengena? So dia memberi tenaga pada jantung kita. Itu ya. Memberi tenaga. Dia memberi tenaga pada jantung kita. Walaupun dia tak makan kan, contoh. So macam contoh you apa ni, okey, pertama sekali you kena faham bahawa segala benda yang masuk dalam badan kita termasuk magnesium, first kali dia akan disimpan dalam stok dulu. So kalau magnesium ni masuk dalam badan kita, first kali dia akan disimpan di tulang. Di situ stok kita. Jadi yang menguatkan tulang bukan kalsium saja. Yang menguatkan tulang sebenarnya magnesium. Dan kalsium. So stok 60% pada stok magnesium ialah dalam tulang kita. Jadi bila masuk dalam badan kita, dia akan jadi stok. Jadi yang ada dalam darah kita itulah yang aktif. Yang ada dalam darah kita memang dah ada melalui makanan kita apa semua, dia akan ada dalam darah kita dan dia aktif. Masa itulah yang akan bekerja. Bukannya yang kita ambil ni dia masuk dalam darah kita, dia bukan terus buat kerja. Dia akan simpan dulu. Kecuali kalau memang rendah. Dan akan habis. Dia akan, maknanya yang dalam darah kita ni akan digunakan sampai habis. Digunakan di otak lah, digunakan masa lah, apa semua tu. Lepas tu bila kekurangan dan yang active form ni, baru dia keluarkan daripada tulang tu untuk masuk dalam darah dan menjadi aktif balik. Faham. Dan jantung maksudnya dia so dalam jantung pun sama juga. Okey, bila magnesium ni kita masuk dalam badan kita, dia simpan dalam stok. Dan yang ada dalam jantung, yang memang dah ada dalam jantung tu, yang dalam darah tu yang akan pergi ke jantung, dia akan digunakan. Okey, untuk menghasilkan tenaga dalam jantung, untuk sebab jantung kita ni berdenyut lebih 100,000 sehari.